Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naim Rushaidi bin Razlan daripada kelas T3C dan hari ini saya akan membuat video tadabbur untuk surah Al-Mulk ayat yang ke-16, 17, 18 dan juga yang ke-19. Dengan itu terimalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan membentangkan tadabbur surah Al-Mulk ayat yang ke-16 hingga 19. Rujukan utama saya yang saya gunakan ialah tafsir Ibnu Katsir juzuk yang ke-29 muka surat 243 hingga 244. Untuk ayat yang ke-16, Amintum man fis samai an ya'sifa bikumul arda fa iza hiya tamur, yang bermaksud patutkah kamu merasa aman kepada Tuhan bahawa Dia yang di langit itu tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika dengan tiba-tiba ia bergoncang. Okey, untuk tafsirannya, menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah SWT memberi amaran kenapa manusia kepada manusia supaya jangan berasa terlalu selamat daripada azabnya. Walaupun Allah Maha Pengasih dan sentiasa memberi peluang untuk bertaubat. Dia juga Maha berkuasa untuk menghukum sesiapa yang terus kufur dan melakukan maksiat. Salah satu bentuk azab yang disebut ialah bumi ditelan atau digoncangkan sehingga membinasakan. Untuk pengajaran pula, kita belajar bahawa kita tidak boleh sombong atau lalai dengan nikmat yang Allah berikan. Sebaliknya, kita hendaklah sentiasa bertaubat, menjaga hubungan dengan Allah dan tidak menganggap diri kita sentiasa selamat daripada ujian atau balasannya. Untuk ayat yang ke-17, Amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nazir. Untuk maksudnya pula, atau sudah berasa amankah kamu bahawa Dia yang di langit itu tidak akan mengirimkan angin ribut yang menghujani kamu dengan batu. Namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Ibnu Katsir menjelaskan bahawa Allah mampu mengutuskan angin yang membawa batu sebagai azab sebagai yang pernah berlaku kepada umat terdahulu. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah mempunyai pelbagai cara untuk menghukum orang yang terus mendustakan kebenaran dan tidak menghiraukan peringatannya. Untuk pengajarannya, pengajaran daripada ayat ini ialah kita hendaklah mengambil serius setiap peringatan Allah dalam Al-Quran. Jangan menunggu musibah atau azab baru hendak berubah. Sebaliknya, kita perlu sentiasa memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Untuk ayat yang ke-18, وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, yang bermaksud, dan sesungguhnya orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka perhatikanlah betapa hebatnya kemurkaanku. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah mengingatkan bahawa banyak umat terdahulu telah mendustakan para rasul yang diutus pada mereka. Akibat daripada keingkaran tersebut, mereka menerima azab yang sangat dahsyat. Kisah mereka dijadikan sebagai pengajaran supaya umat Islam tidak mengulangi kesilapan yang sama. Untuk pengajaran daripada ayat ni, kita belajar bahawa sejarah umat terdahulu bukan sekadar cerita, tetapi suatu peringatanlah untuk kita. Oleh itu, kita hendaklah menerima kebenaran, mematuhi ajaran Rasulullah SAW dan menjauhi sifat angkuh terhadap agama. Ayat yang ke-19, awalam yara illa tayri fahum safatin wa yaqbir ma yumsikuhunna illa rahman
innahu bikulli syai'in basir. Yang bermaksud, tidakkah mereka memerhatikan burung-burung yang mengembangkan dan menguncupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pengasih. Sesungguhnya, Dia Maha melihat akan tiap-tiap sesuatu. Tafsirannya, Ibnu Khatir menerangkan bahawa Allah mengajak manusia memerhatikan burung-burung yang mampu terbang di udara, walaupun burung mengembangkan dan mengatupkan sayapnya, hakikatnya hanya Allah SWT yang menahan dan membolehkannya terus berada di udara. Ini membuatkan kebesaran rahmat dan kekuatan Allah terhadap seluruh makhluk. Dan sebagai pengajaran, kita hendaklah sentiasa memerhatikan ciptaan Allah kerana setiap kejadian di alam mempunyai hikmah. Dengan merenung alam, iman kita akan bertambah dan kita akan lebih menghargai kebesaran Allah SWT. Kesimpulannya, surah Al-Mulk ayat 16 hingga 19 mengingatkan kita bahawa Allah Maha berkuasa untuk memberi nikmat dan juga menurunkan azab. Pada masa yang sama, Allah mengajak kita melihat tanda-tanda kebesarannya di alam sebagai bukti kekuasaannya. Oleh itu, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah sentiasa beriman, bersyukur, taubat dan mengambil iktibar daripada kisah umat-umat terdahulu dan menjadikannya sebagai pedoman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.